Alah, ialah pan ni dak pitih. Kamar kau dicari pitih ni. Dak dua pitih dah. Kacau nya pecah ada orang. Dia orang nanya tokok ada orang. Ialah paniang dia. Kamar pitih yang kena cari. Kamar kau ada salang pitih dia. Pitih bang P6 di hutang pek bayar 6. Hutang 10 bayar boleh tak lambek tak lebih besar dan dua badang mana. Ialah pan ni dia. Alah. Kapal lu nak cegak-cegak dah. Kemar kau cari pitih lai. Wah, Honda lah. Ada pelong ke bengkel rusak. Banyak. Hemat minyak. Boleh nak jam patah Honda den. Tu den ibu Honda. Oi, mangang sasek ang kamari mah. Ang tundo ndang le nak gilo. Den ibu Honda den beku patah. Tak dorong-dorong dia tu dah. Ibu Honda beku beli Honda tu. Imek 200. Aduh, bagaimana ni kah? Sehat? Tak buruk Honda baga. Paniang dah yang. Paniang dah. Rumah tegak Dak ada pitih pembayar gaji orang tu. Kok kaniang dan orang. Dia nak gali yang bayar gaji. Alah, borong 100 juta dan lagi 110 sana. Tu, nyetok kok je dia orang. Dia nak mabuk tukangnya. Saya nak ada tiang ilmu ita dah. Pitih tu lai. Pitih dua lai. Dah ada tih dah. Coba kau dan saja lu dan gesek-gesek ATM entah apa lah bantu ATM. Kadang-kadang ATM dan tu bermasalah. Paniang dah. Minggu nan dulu galang rumah dan jual untuk bayar gaji orang nah. Galang rumah dan. Dah ibu hang bini tu itu. Itulah itu bah macam orang bayar gaji orang nak ada tih dah. Tu kau bawa macam-macam. Dia pecah dah tukang. Baca ada tukang. Ya. Jadi orang mana tukang hang? Dia orang awak Orang awak. Ya. Ang lebar. Dia nak akar nak banyak aku tak kait ko na. Bah kau banyak keadaan yang pilih dan jual meh orang rumah dan tu membayar Kau- gaji orang. Kau le tiap apa lu balik kah lai ngombe lai. Kau bakar rajo dia 5 bulan tu bayar kau mah ambil kau. Tak lah. Mau boleh bulan dapat ko. Ya. Kerja tu. Karajo dia tak perlu orang tahu dah. Dia tak perlu dan karajo ringan pitih banyak maksud. Itu yang perlu dia. Mau ngecen. Dan Hey. tunjukan yang kini subana-bana dan tunjukan lai. Tu. Si Agus kini dia itu tambah pitih lah nyon wah. Jadi angkan rumah aku kan sedang pecah kata wah. Ya. Ubek kapal luang gai. Galang binyang kan lebih. Ha. Pitih bagi dua le muang. Jadi mana? Jadi aman. Aman. Ko si Agus kan beko kok nyempang ado ni teh tu ko den beteli Ko den beteli kinyo ang sedang membangun rumah orang cak. Ang rumah gagah. Ang berhasil ang kami nantu. Tu nyo katanya ka den ko na. Dari mana si pon beteli. Bisa banyak-banyak ka itu betehnya. Den kecenang ko ang minta beteli ka apa tu. Kayak macam gadang tua. Mana? Cina tu. Dia tengah yang. Lai ba pakang ah. Ndak pakang angguang le. Angguang tu ndak serius. Lai serius dan. Ya lai. Lai. Sudah tu mah. Ku kan yang dipiti di sebut keden. Yo keden. Ada jadi ini ano. Beko di nompen pitih mah. Dua soy. Ang pai berdua nyo le pitih Agus tinggal dan kamen pitih tu wak bagi dua. Tiar cak nah. Awak alu sen jago Wah, alu lah. Pinjang kecil orang. Dah, nak ada kecil orang dah. Habis main nak beko. Lah. You kalera orang kau membongkar batu tak kaki ku mana di jalan di jalan you bongkar. Urang laku lah terjatuh ke panjang tu urang ni nyo. Wah, udah. Oi.
Ku ada yang keraju ku ha. Duduk lah. Asal mula je langkung tiba-tiba nak tantu tu dari mana ni kah? Dia langkung dia tak tahu dia langkung tu. Biar lu cerita ke dengan Cik ya. Cerita. Teman tujuan. Ha. Ada neran denang. Si pon ala rancak si rumah. Ala gagah rumah empat dia. Jangan otak lo lai. Kerajunya mah main minu dia lepau berkuah bilunya ke dapat rumah. Ndak adonyo bampok lai do. Indak adonyo masang BT lai do main-main cip tu ah. Ndak adonyo dia. Atu bilunya ke dapat rumah. Den tadi sampai no. Lai den cuki si pon tu tadi. Ni nak lama ngecek dan nyo nyerengok. Tak tentu ni ngecek lai dia. Tunjuan ni cek. Bah bisa dapat rumah kadang. Bah gagah ko bangunan rancak tu ada. You nak bercuki. Lain ni ndak masalahnya di mana dapat piti banyak. Oh, itu you jalan-jalan. Ada mendak tentu dia nak bercuki tu. Ma tahu mah. Ha. Bagus. Bisa mengecek je nyo. Beko. Paiwa. Atong pai di nyo. Pijang kecil-kecil nyo den. Pai mencukinya aku. Di mana dapat piti? Oh, itu. Ya. Lain tak mengalih-alih nak kobar nyo. Lain tak masang-masang BT nyo. Nyo tak ada masang BT dia dah. Dia cari rumah lu ni di mana rumah? Rumah rancak, rumah baru kuah. Baru bangun pola sudah. Baru bangun lah sudah lah rancak lah megah, benar lah rancak tapi kacunya agak pecah nampak iden tadi. Betul. Ya. Atu dia heran dari mana nyo dapat BT. Lekok lah ndak kesasek lo jalan ni kah. Ale nak maliang ayam kata jo. Kok itu lei bisa nah. Lei kan ndak malu-malu benarnya dah. Tu. Lucu lang tanyo. Ang lah tanyo. Ang buat nya. Matonya nyo joang le agak kompak. Gak pregen. Gak kawan dekek. Kok nyo tunjuk be ko ba? Ang tunjuk nak den. Jangan kecek dia menunjukkan. Buat jualannya. Yo. Nah. Di, man. Tu ah. Ni pelu deh. Ngapain? Kandang lah sudah bila ayam ni kau masuk kah? Kita lepas transfer nak nyalen tak nyalui dia orang kah? Woi, dia ampun. Ngecek seorang sana nak tenggen angga. Dia nampak dah tuan. Kandang ayam ni lah sudah. Ayamnya dah 2 tiba dah. Piti lah dan transfer madang. Jadi kau lah tenggen ni dah ngecek seorang sana bitu-bitu dia. Aku tengok ni sedang. Tidak ada dek seorang sana ngecek tu ah. Cikgu kandang ayam ni tu banyak piti ni dia apa pembuat kandang ayam dah. Duduk nak sekolah. Aduh dengan den tanyong kang cek. Jangan tu. Aduh kau den tanyong kang cek. Kang tanya. Pi jangan le nak singgah ah. Dak baru kau tak singgah ni dang. Nampak dia dah main menu bakuat. Tu jadi mana dapat pitih memangun kau kandang ayam tu dari mana dapat pitih? Aduh ya lah ni piti nah. Dia nak otak le nak maliang kali juang ah. Maliang kan jual dia sembayang ni disuruh terus mah. Tentu pun nak sembahyang tu nak menipu Tuhan dan Allahu Akbar kecang. Ada nak kau lah je tu nak lah. Ada rajin sembayang 5 waktu dia sembayang malam. Colah tunjuk ke den. Rasiunya le moh tunjuk ke den. Tak ada keceng kurang doh. Rasio adang. Baca ruang ciri pitih kuah. Bawa kau sudah tak bangun kau deang. Dan sabun kamu kuang sabun dia kurang kan. Tak ada sabun pi rasio. Rasio moh dia Kuang sabun lah. kecil kasi bima dia jajok mana juga bima nah. Indak dia jajok lah jadi nyo nah. Biarnya nak bansek terus tak peti ke 10,000 ke den terus. Mati lah nyo ke ni dak. Ya. Awak sing kayu tu. Dia nama ni tunjun. Tiu nah. Bah caru bah aponya. Kini hari ke kami hari ni nak. Yo kami. Malam Jumaat awak pai biko. Ada batang kayu dijuang tu Tu. Kadang mah. Ada situ awak minta pitih. Nak biar pitih dia nenek situ nah.
Adu penunggu tu. Yo, kau jaga pitih nah. Tapi ang harus pancing pitih lo. Mau pitih angkat 10 juta, mau 1 juta kau nak. Weh, tu kayu, kemudian kayu lah dia mudah. Biar rumah den gua. Pijan nak keceng kami mari jajok nah jigo nah. Kayunya ke di kecen nah. Kau kalau kayu ni mah tentu jo ada lah tu. Pai lah. Beko pai malam. Malam jam berapa? Agak jam 12 malam buat langsung pai. Jam 12 malam. Adik dia ni nak okey dah. Turut ko. Turut ke rumah dia ko deh, dan tunggu ko deh. Agak nak kamar, kau le nak ngalu deh pon. Nak beko ang kayu nak. Yo. Tu berapa dia siap teh? Jam 10 juta. Aku jaga 100 juta nah. Dia lah. Tu Mantap nah. Mati lah nak bancik mati serang. Biarlah nyo tak tih taruh ko den. Ya. Ya. Lelok lah cek kah. Tunggu bentar ya, tunggu bentar. Pas pana. Basobok akhini. Apa tu? Pucuk dicinta dalam tiba na la den nolas Agus yang. Tu. Nah. Den sudah jam pitih 10 juta. 10 ah? Ya. Tu? Kan 5 orang mak beko dah. Ya. Tu. Beko ampai ke watang kayu tu jam 12 malam. Dia sampai seorang lu. Ya. Dia. Beko tunggu dan di balik tang kayu tu mah. Ah. Beko kan nya tinggal pitih di Agus tu dah. Ya. Nya pai beko di lonceng Ada soy. lonceng soy. Soy jadi Tinggi soy tu cen. nya bawa pulang. Tinggi cena soy itu di rumah buka. Ya di rumah buka. Soy tu nya bawa pulang pitih tinggal 10 juta, bagi 5 juta seorang kan. Kan teh apa ada nak. Yu tianya. Leng ke cena jajok kadan. Inyo jajok lah kan. Juga cena jajok kadan. Ayo nah. Awak kecuah di buku lah. Pajak gilo nak jadi dengan lain lah. Lah. Sip. Nampak dah rumah dia. Lai takut dia celik rumah tu. Angker nak lah 200 tahun umur nah. Tu dak do puni lah dah. Dah ada pun ni dah. Aduh nenek pun ni tapi ni lain timbul nampak anak kadang-kadang nampak kadang indak. Tu. Inyo nak bagi hang pitih nah. Dekat mah tang kayu di mana tunggu. Untuk kayu di balik tu ah. Jam berapa ko? Jam 12 malam buat teruk ah. Dia lah. Dia. Lah. Pi jangan ajak bima nak. Pajak kelera tu ko dia nak dia panian ni jangan kena junyo lah dia jajok jadi nah. Dia jajok lah cikoknya nah. Ndak kena bau nyo do. Lah. Lah kemarin jam 12 dan tunggu orang sekolah lah. Dia lah. Lah. Lihat lah. Mau pitih yang bawa tu kah? Ko lah dia bukti. Kau barang bawa kah? Bisa 10 juta. Gayung pitih on tu ah. Gayung sekolah. Tu. Tu baca suruh on jalan. Pikir on jalan nah. Nek, tak pitih nek. Dia. Lah. Nyek, lah ada latang pitih tu nyek. Disiku dengan tuangnya Lah nyek. Tu nyek lah ada nak puan dah nyek agak banyak nyek tambah pitih tu dia nyek. Lah. Tak takai tu bang do. Tu kamaan dengan tunggiang ya nah. Andolan ciriang kenyo. Yo teka. Itu kemuku tu masih suruh sama jalan. Oh. Tu nyek lah ada gayung pitih nyek 10 juta na nyek. Banyak-banyak ni si beko dia nyek. Oh nyek. Malakang kau tang kayu tu leh.
Ambil lah piti yang tadi lah. Di ma ke dia nak ambil? Cukup lah situ lah, cukup. Kalau lah nyubah letak dalam dah. Dia. Dia nak ameh situ. You barek yang. Ada ameh dekat dah nak. Lebih 100 juta nak. Dan you dia dah habis sudah labin minta dia. Yelah buat dah minta terus minta ya. Ada 100 ni yang 150 nak. Kayu den. Kayu Alah. Ada rumah buka kau deh. Ada ke dia buka? Ameh yang tu ah. Oh di rumah buka nak Ya. boleh kini dah. Tak boleh kini dah. Kok kini dia buka? Tak jadinya dah. Hilang. Hilang saja. Deh. Deh. Kabel lah den kabel lah adik lu kok. Keluar ni ke? Ya. Ah, Ha. kau dia nagih lah mesti stek kau. Lagi dia betul deh. Deh. Dia buat lu rumah takar rumah gagas pun. Aman lah. Ya. Biar dia sudah orang kerja peang tu. Deh. Kayu dah jadi ya. Ya. Lapai pa jadi kau lah. Kau gak ragu apa dicalik ni kena lu ya. Wah, dibagi beti kau lah. Kau beti sedia, you banyak. Kuah. Dek. You banyak awak bagi separuh orang. Awak bagi lupa ajak si puan gila. Ya. Betul. Tuah. Aman. Lah kena kicu segus dek. Kau lah nyu. Ya. Bekon cikgu di rumah kau deh. Deh. Bara tak jual dalam siang. Lepas kadang jalan kecil ada deh. Le kata bayi dia orang tu komen sok dong ku kau. Perlu berdua je tu komen sama Lia kan. Deh. Dah bertiga tu komen sama Lia meh. Kadang meh mah. Ya, dia buat rumah takar rumah kau. Kau dah habis 150 juta teh mah. Deh. Lah, dia beli tu deh. Deh. Dibuka po tadi lai. Siapa? Di batu ku ameh ka? Di batu mah dah ameh tu dia habis biti dia.